Cari daun palas lah. Daun palas. Oh, ada banyak ah. Ini dah kembang dah. Aduh. Jadilah. Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita sebelum mancing kita nak masak dulu. Apa ni? Masak nasi daun palas lah hari ni. Kita dah cari dah tadi. Dia punya daun palas ni dia boleh lah tahan lah. Tak ada lah kecil, tak ada besar. Sementara nak mancing tu kita masak dulu. Ini kira boleh lah ni. Tapi kita selalu orang berpulut, kita bubuh masak nasi. Senang simpan, senang boleh bawa ni. Ni minyak. Ini kita kena buang bagi sama lah. Okey, kita dah siap dah 3 ni. 3 apa ni, kita dah buah beras dah ni. Lepas tu jom kita rebus ni. Oh, sudah bengkak dah. Sikit lagi masak lah tu. Kita angkat ni, kita bagi sejuk sikit. Lepas tu air ni kita jangan buang, kita panaskan apa ni, ikan sardin ni makan dengan nasi ni. Ikan sardin cap ayam. Kita tak payah bakar, kita panaskan dengan air panas je lah ni. Beras baik ni. Kita potong kecil-kecil. Nak makan dengan ikan sardin.
Payah sangat pula ah. Tadi kita masak ni beras mati ni. Itu dia sedap sikit. Dia cepat masak. Yang penting aroma daun ni. Buka bagi perhabis makan ni. Woi, apa ikan ni? Tuh dia. Daun baru dengan ikan lembu. Ikan lembu, ikan daun baru kita lepas lah, kecil sangat ni. Daun baru ni. Oh, ikan lembu lagi. Uish, apa ni? Kali ni ambil lah pasal besar daun baru. Yang ini kita lepaskan. Ini pasal daun baru besar. Gerut.
Okey, alhamdulillah hari ni. Hari ni kita buat dua aktiviti hari ni. Satu kita masak apa ni? Masak apa ni, ketupat lah. Ketupat tapi kita gunakan beras dengan daun paleh lah. Kita tempoh percubaan tapi alhamdulillah berjaya lah. Maknanya dia mudah aja untuk buat apa ni, ketupat daun paleh ni gunakan beras. Beras tadi kita gunakan beras mati tu. Beras mati. Lepas tu kita makan dengan ikan sardin lah. Dan pancing hari ni kita dapat apa ni, ikan lembu dengan ikan daun baru. Yang daun baru yang kecil kita lepas, yang besar sikit kita ambil lah dengan gerut hari ni. Maknanya alhamdulillah lah hari ni kita punya aktiviti hari ni. Siapa nak buat apa ni, ketupat daun paleh guna beras tu, boleh cubalah. Senang je nak buatnya. Okey, assalamualaikum dan salam horas. Berpeluh hari ni.